Setiap kejayaan bermula dengan satu langkah. Namun, langkah itu bukanlah mudah. Ia dipenuhi dengan cabaran, kegagalan dan pengorbanan. Peribahasa genggam bara api biar sampai jadi arang mengingatkan kita supaya terus berusaha dan tidak mudah berputus asa sehingga mencapai kejayaan. Saya Nurfarisha Maisarah binti Muhammad Fauzi. Hari ini saya ingin mengajak anda menghayati nilai tersirat dalam peribahasa genggam bara api biar sampai jadi arang. Di sekolah, kejayaan tidak hadir secara kebetulan. Pelajar yang cemerlang sentiasa mengurus masa dengan baik, memberi perhatian semasa guru mengajar, mengulang kaji pelajaran dan berani bertanya tanpa ragu. Walaupun berdepan dengan kesukaran, mereka tetap berusaha memperbaiki kelemahan diri sedikit demi sedikit. Setiap latihan yang disiapkan, setiap nota yang diulang dan setiap kesilapan yang diperbaiki merupakan bukti kesungguhan mereka. Perjalanan menuju kejayaan memerlukan disiplin, kesabaran dan semangat yang tinggi. Sikap tidak mudah mengalah inilah yang menggambarkan maksud sebenar peribahasa genggam bara api biar sampai jadi arang. Akhirnya, segala usaha membuahkan hasil. Kejayaan yang diraih bukanlah kerana nasib semata-mata, tetapi hasil usaha yang berterusan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi kepada semua pelajar agar sentiasa tabah menghadapi cabaran dan tidak mudah berputus asa. Ingatlah, genggam bara api biar sampai jadi arang. Teruskan berusaha sehingga impian menjadi kenyataan. Terima kasih ke atas ruang dan masa yang diberikan. Semoga kita berjumpa lagi.